Tahun ini kerana Allah. Kami mengucapkan selamat menyambut Hari Aidilfitri kepada seluruh pembaca utusan dan seluruh gerak kerjanya. Semoga Allah memberkati segala amalan kita dunia akhirat. Amin. Kakak Nusia di NUO kan? NUO. Okey. Kakak dan Intan, Abang Toki, dan terima kasih juga kepada teman-teman media, semua media yang hadir hari ini yang membagi sokongan. Walaupun saya tahu hari ini ada 3 press conference, tapi alhamdulillah masih lagi hadir pada hari ini. Dan untuk pengetahuan kepada mungkin kepada artis juga yang first time dengan kita, kebanyakan yang first time dengan kita, ini dah tahun yang ketiga kita buat. Dan kalau namun semua adalah kalau yang sebelum itu kita buat lagi yang lain. Dan tujuan kita ni lebih kepada silaturahim, lebih kepada ukhuwah, dan dalam masa yang sama nanti pada hari kita akan ada juga sumbangan-sumbangan kita kepada sahabat-sahabat artis yang dilanda masalah kesihatan dan masalah ekonomi. Dan malam tu lebih kepada kita, mungkin ramai lama, mungkin Kak Bintan pun lama tak jumpa dengan kawan-kawan yang lain, Rehan juga, semualah, Abang Salih Sudin. 2 orang tak dapat datang bang dan saya harapkan pengamal media, sahabat-sahabat di sini tolong war-warkan berkenaan dengan event kita ini. Dan saya harap nanti akan ada satu persembahan yang insyaAllah yang menjanjikan satu benda yang baru juga lah. Kita akan ada dua konsep stage kita, satu di dalam dan satu di luar. Pasal hari itu semua nanti orang akan membeli meja, akan beli seat semua di luar dan di dalam. Dan tahun lepas kita buat satu di dalam dan artis kadang-kadang keluar. Jadi tahun ini kita buat luar ada, dalam ada. Mana dia artis tu kalau dia nyanyi 2 lagu kat dalam, 2 lagu kat luar. Mana dia orang luar pun akan dapat tengok apa yang terjadi, dan orang dalam pun akan tengok apa yang di luar terjadi, insyaAllah. Dulu kita buat di dalam, kita selang-selangkan dengan artis menyanyi di luar supaya yang di luar tidak rasa ketinggalan dan boring. Tapi tahun ni kita buat 2 set terus. Jadi di luar kita ada stage, di dalam pun memang kita ada stage lah. Dan sebab tahun ni di Saloma Kuala Lumpur kita dah ada extension, dan extension tempat tu dah lebih besar. Jadi kita cadang dia akan jadi meriah macam mana di dalam dan di luar lah, dan ada kemah semua kan. Kita dah buat banyak, adalah 1-2 sebelum ni tu kita akan bantu lah. Dan selain daripada tu ada anak-anak yang kita akan bagi duit raya macam-macam lah. Kami di Saloma ni tiap-tiap malam buat, tiap malam ada anak yatim, tiap malam ada anak-anak hafiz yang kita buka puasa bersama, alhamdulillah. Dan kita pun kita punya apa yang kita buat di Asian Event tiap tahun bersama, kita buat juga di Saloma setiap hari untuk buffet buka puasa. Okey, tahun ni ada banyak, saya teruja sebenarnya. Ada Raihan, ada Shima, ada Roy, ada Mamat, ada Toki, Pertasa, saya kacamata. Bos, siapa yang bos? Zek. Zul. Saya pun tak suruh Zul kacamata. Terima kasih. Selain daripada Kak Sheila dengan Kak Zueda yang dah beberapa tahun dengan kami, teruja saya. So tahun ni dia akan ada ramai dan akan membuat 2 set, insyaAllah. Plan nanti berapa dan macam mana kita nak buat supaya memeriahkan. Jadi selain daripada tu, hari ni tuan-tuan perempuan, rakan media, rakan-rakan artis ni boleh merasa kita punya juadah berbuka puasa, buffet Ramadan. Samalah macam mana kita nak buat 14 hari nanti buffet Ramadan, hari ni kita rasa pula, kita rasa insyaAllah dijemput.
Tahun ni kita buat kita macam tahun yang lepas. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muzi. Alhamdulillah. Pertama-tamanya yang saya hormati Terima kasih Datin Sri. Belum ingat lagi nama betul tentang pertama Datin dan Ustaz Hatta dan seluruh rakan artis. Subhanallah. Saya rasa nak nyanyi satu-satu lagu-lagu abang-abang di belakang. Lagu Kasih Lagu, Kopran Dasar, Tuntoki. Sebenarnya biar kami di nasyid, tapi kami pilih jadi nasyid. Kalau minat semua lagu. Yang lagu-lagu semua dinyanyikan. Gitu, alhamdulillah. Jangan main, sesekali teringin. Kan, saya teringat masa Arwah masih hidup, karena saya ini, kami nyanyi lagu dulu. Jadi alhamdulillah bersyukur kami pada hari ini di belakang tulis The Rehan. Okey, kat situ. Jadi alhamdulillah terima kasih sangat atas jemputan ini. Semoga saja kami dapat menambah rasa haluan telinga yang baik, menambah kekuatan kemeriahan untuk bangsa Ijmali dan mudah-mudahan apa yang pengurusannya sentiasa dapat memberikan manfaat yang terbaik pada para artis. Ini satu usaha yang sangat mulia, makanya Allah ringankan saja hati orang-orang untuk menyumbang di sini. Seperti kita ada niat nak bantu sahabat-sahabat kita yang dalam kesusahan kan. Jadi alhamdulillah itu saja. Ya kalau jenis macam kami ini disuruh bercakap tak pernah berhenti. Minta ampun, minta maaf. Itu saja, terima kasih banyak. Semoga berjaya, sukses dan kita diberkati Allah SWT. Terima kasih Abang Nazri. Abang Toki, silakan Abang Toki. Sepatah berkata Bang, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang bertugas bersama kepada Datuk yang sendiri memandang kami artis yang dinyanyikan untuk berada dengan tuan-tuan. Mengharapkan hari ini kalau mana agar dapat melalui. Saya harap Ramadan tahun ini. Amin. Saya berterima kasih sekali lagi kepada saya sangat saya bapa aku betul kerja. Untuk kawan-kawan rabu saya reporter dulu, reporter sekarang, tapi kita harap kita jaga relation di sini, kita jaga ukhuwah ikatan silaturahmi artis dan reporter itu umpama abang hati ya. Jadi kita sentiasa sama-sama berganding bahu untuk membangunkan industri dan sejarah. Terima kasih Abang Toki, terima kasih. Kak Sima, silakan Kak Sima. Sepatah berkata Kak Sima. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya ucapkan kepada semua yang berada di sini, Tuan Pengerusi Majlis, Datuk, Datin, dan artis-artis, Kak Eda ada, Kak Nushina Amin ada, Kak Raya Kintan ada, semualah, kan? Dan saya rasa kata amat teruja lah sebab dijemput kali ni. Sebelum ni saya sebagai penerima dan kali ni saya dijemput untuk menyanyi di pentas. Dan terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Abang Wafa, nampak Wafa kat situ. Okey, dan kepada wartawan-wartawan yang hadir, terima kasih banyak-banyak. Saya juga tahu banyak lagi PC yang perlu dihadir, yang perlu diperlukan untuk ada hadir tapi datang kembali kan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Sima. Itu dia Kak Zulaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua lagi benar-benar betul sekali. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah kerana dijemput untuk bersama-sama untuk meraihkan konsert ini. Terima kasih dari mana pada pihak penganjur kerana masih mendengar kita ada selama ini. Ada yang semua ada dua kata kita ni dah sendu.
tak baik tengah itu. Kita panggil legend actually. Semua tadi lama legend. Tak ada yang lama, tak ada baru. Kan? Orang baru, penyanyi baru kita tak berapa kenal. Penyanyi lama orang bisa kenal. Dan penghargaan itu harus diberikan kepada anda yang lama. Ya. Kalau boleh bagi Pakat Datuk ke Tan Sri ke apa boleh bagi. Mana yang biasa besar-besar tu, yang besar-besar lah. Yang tulis biasa nak bagi BJK ke MN pun okey. Pasal kita serve sebagai artis, kita serve berkhidmat untuk masyarakat, untuk negara. Jadi orang kenal kita dan kebanyakannya. Ini pendapat saya lah. Ya. Ini pendapat saya. Walaupun kita ada yang dah berumur, tetapi masih lagi mantap untuk membuat persembahan. Pasal kita memang arif tentang hal ini. Jadi itu yang saya bersyukur sangat kepada Allah SWT dengan adanya pengajuk Tan Sri untuk membela kita dan juga artis seperti yang lain sampai ada yang sakit terus juga berkhidmat untuk menghiburkan rakyat. Bayangkan tengah sakit pun dia menghiburkan rakyat dan orang ramai semua. Orang tak tahu dia sakit. Macam dulu arwah ini yang suami dia alias orang tak tahu dia kanser, dia bapak. Kenapa dia bapak? Pasal dia kanser. Itu pun tak tahu kenapa dia kanser, dia sakit. Dia terus juga berlakon dan dia sembunyikan dia sakit tu daripada orang yang produksi. Kadang-kadang dia bimbang sama dia bimbang dia tak ada kerja kalau orang tahu dia sakit. Saya mengalami benda tu. Orang kata pergi saya, Roy sakit lah. Saya sakit satu Malaysia tau. Tapi lah, nak wajar dia kan. Jadi ketika itu, orang tak nak saya show. Dia kata, kita tak boleh nanti kali. Kau ambil dia. Hadir pada hari ini, rekan-rekan media, satu sokongan yang sangat merasakan bagi kami kita sakit. Asalnya itu saya tak tahu acara apa sebenarnya. Yang saya tahu sudah media. Tapi untuk apa saya tak tahu. Kerana saya belum diberitahu oleh Yusuf. Lama Yusuf dekat Kuantan, kita dapat datang. Jadi sekarang warga faham sebab dia di Kuantan 4 tahun. Dia ambil tanah sana, buat rumah kat sana, beristri pun kat sana. So dia tak ada di Kuala. Jadi hari ini dia tak ada. Hari ini saya dengan Sani yang ada. Nak beritahu lah kebanyakan orang masih berumur. Saya Siso, sebelah saya di Sani. Yang ini Mama Isis, bukan Usuk. Salah orang. Jadi saya sebagai wakil Keberatasan Kekaribatan Berhasil pada mengajuk kerana melibatkan Keberatasan untuk terlibat dalam persembahan nanti. Dan satu benda yang baru yang kami selama ini berada di belakang saja melihat dan memandang apa yang rakan-rakan artis buat. Jadi kita orang jarang terlibat dalam program macam ini. Dan andainya dibagi satu kebetulan dan juga satu peluang untuk kami menipu pahala yang mungkin ujub untuk kami dan juga mungkin ujub untuk rakan-rakan di atas ini dan juga kepada rakan-rakan yang perlu kami bantu. Kerana kalau kami semua tidak bantu rakan hati, siapa nak bantu? Kerana kalau kami susah, macam orang kata, kalau kami susah orang nak bantu kami nyanyi. Orang tu sakit, apa yang bantu? Kesian dia. Begitulah kebanyakan artis. Yusuf sakit lah. So apa suruh dia buat ini? Kesian kat dia. Kesian. Tapi tak ulur. Kalau siang ulur lagi tak. Bila panggil buat mana Pulau yang bermaruah. Maksudnya kita bagi kerja, you bayar. Panggil Roy nyanyi, you bayar. Kita kalau kesian kat Roy, panggil dia nyanyi. Dia nyanyi, bayar. Itu maknanya ulur. Tapi kalau kesian kat dia, sampai sudah 3 bulan teratur, 3 bulan tak masuk duit. Tapi kita rumah kena bayar, anak lebih makan kan, kita kena bayar. Jadi hari ini kita belajar untuk bantu-bantu, saling bantu. Dan kepada datang media, tolonglah bantu untuk promokan program ini supaya meja-meja yang kita jual, alhamdulillah habis. Itu yang paling penting. Kerana jika habis meja, alhamdulillah masa depan artis yang usul dan tidak berdaya dapat kita bantu. Bapak, bagi soalan bapak, Bapak bagi dia jawab. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atta, tendensi mengajar satu konsep yang
kembalikan nostalgia legend kita. Dah harus sangat senang kumpul ni untuk menganjur kan. Bukan senang nak kumpulkan our legend kan. Satu pentas pasti ada tak artis-artis yang you ingin bicarakan mereka tolak. Selalunya macam tu kan. Yang ni saya tengok you dapat kumpulkan nama-nama besar dan lagu-lagu mereka sehingga sini menjadikan evergreen untuk generasi seperti kami dan generasi muda. Contohnya Barong, Kak Shima, Toki, Raihan, Zoeda, Syia Amin, dan Intan, Kopratasa, dan ramai lagi, Mamat semua. Dan lagu-lagu mereka pastinya akan mengembalikan nostalgia bagi penonton. Jadi soalan saya, senang tak nak kumpulkan mereka dalam satu pentas? Senang tak nak kumpulkan mereka dalam satu pentas? Silakan. Alhamdulillah, saya rasa berkat bulan Ramadan dan penerangan yang seberekas, saya rasa tak ada masalah mengumpulkan. Even Kopratasa pun alhamdulillah, biarpun Abang Sob tak ada, semua dalam sekeliling kita terangkan, kita beri konsep kita setiap tahun, dan saya selalu juga bohong yang tak ada yang dia pun banyak bertanya macam mana. So far saya rasa tak ada apa-apa masalah untuk saya nak bohong legend ni, dan sesuai dia orang legend dan senang nak berurusan, dan alhamdulillah betul je lah yang saya bercakap. Baik, terima kasih Hatta, terima kasih Wafa. Silakan, soalan? Ada. Silakan Datin sikit, ada sesuatu. Legend sebenarnya ramai, legend ni ramai. Kalau kita kumpul atau pentas setiap tahun ni memang ramai. Sebenarnya kita dah revive 3 kali dah. Nama-nama pentas ni adalah hasil revision yang ketiga kali. Sebab apa? Legend memang semua ni legend, semua lagu sedap-sedap. Tapi legend yang dah lama tak buat comeback. Itu yang kita cari. Kita tak, kadang-kadang kita tengok ni dah selalu buat show. Jadi kita cuba cari yang dah lama tak buat comeback. Kita nak dengar balik lagu-lagu ni, lagu-lagu zaman kita ni. Jadi itu adalah satu kriteria yang kami pilih untuk tiap-tiap tahun. Dan memang baca kata tak susah, insyaAllah. Niat kita betul, insyaAllah Allah mudahkan. Macam Kak Shima kata, sebelum ni datang sebagai penerima, hari ni dah dia bernyanyi, insyaAllah. Jadi kita mengharapkan macam tu lah. Macam Abang Roy tadi dia cakap, kalau tak sakit takut nak bagi betul kan? Dulu kita pun cakap itu, nak tolong macam mana nak tolong? Sakit macam nak bagi nyanyi. Tapi kita pernah bagi orang sakit nyanyi. Beberapa artis tu panggil lah. Seperti Duan Olan, Duan Ola, ramai sebenarnya ahli ekspedisi ramai. Okey, soalan biasa. Terima kasih. Baik, Awan, silakan. Kepada Wakil Manado, tapi dulu saya katakan kepada pihak Manado berjaya buat satu program sebelum Ramadan ni konsert ini. Cuma saya ada beberapa soalan juga lah, bukan satu soalan, mungkin ada beberapa soalan. Soalan pertama saya sebenarnya mungkin saya soalan apabila ada konsep jual table dan juga pendidikan program daripada pengunjung. Kalau boleh beritahu berapa table sebenarnya yang dikhususkan untuk konsert ini dan berapa harga dia sebenarnya untuk pengunjung nak jawab soalan. Nak lain 3 soalan tu kan jawab satu-satu. Boleh? Satu-satu. Boleh. Sebenarnya daripada dulu kita memang buat 1,000 pack. Kita akan cari tempat yang boleh buat 100 meter 1,000 pack. Jadi tahun ni pun sama, tahun depan pun sama. Cukup konsep yang saya cakap tadi berlainan sebab kita ada kita buat 2 set of show. Sama juga 1,000 pack, jadi 100 meja kali ni lain. Dulu kita table of 10, tapi di Salon Mas kita ada banyak jenis table. Kita ada table of 4, ada table of 6, ada table of 8, ada table of 10. Jadi di dalam table of 10 yang harga mahal sikit, dan di luar-luar semua ada banyak jenis table yang kecil-kecil lah, yang dijual dengan harga lebih murah, lebih santai di luar dan lebih open. Ada orang suka buat di luar, ada orang suka buat di dalam. Harga dia berapa? Harga dia paling murah table of 4 berapa tu? Kalau table dia ada 4,000, 6,000 dan ada 15,000 dan 20,000. Tapi jangan terperanjat kalau tengok 20,000 ini lebih kepada penyumbang
yang setiap program kita 50 bank sentiasa ada di belakang kita untuk support kita. Dia ada package lah, package dengan marketing bersama HS dan sama biasanya macam tu lah. Terima kasih. Dan kita ada jual seat juga, Okey, daripada segi step pertama saya baca daripada Brandis ni ada tadarus melakukan dan tazkirah sebelum bermula dengan konsert lah. Kalau boleh terangkan siapakah orang yang akan menempati program untuk tadarus dan juga tazkirah? Adakah daripada penalayan negeri ke? InsyaAllah kalau Rehan ada apa dia ni dan okey. Tadarus ni selalu kita akan buat bersama dengan anak-anak Tafiz yang akan kita jemput itu, dan kita akan selepas itu kita akan ada tazkirah sebelum maghrib. Nama pun konsert Ijma' Cinta Ramadan. Saya mengandaikan ni konsert hiburan dakwah ni mungkin dengan lagu-lagu dakwah, tapi apabila saya melihat barisan artis ni sebenarnya ada yang membuat konsert dan dakwah dan pop dan sebagainya. Jadi kalau boleh kongsikan isian, adakah memang select untuk lagu-lagu tertentu dia ataupun artis ni diorang bebas untuk menyanyikan lagu-lagu karya diorang selain daripada lagu-lagu berunsurkan dakwah? Okey, kalau mengikut lagu-lagu yang berunsur dakwah, dan of course kita akan menyanyikan juga lagu-lagu yang popular lah, macam Kak Shima, lagu Teringin dia, Toki, lagu Saya Bergaman dia, dan mungkin pada hari itu kita akan lebih arrange balik dia punya music lebih kepada, mungkin kita akan ada percussion, kita akan ada macam itulah, lebih kepada Islamic sikit punya arrangement lah. Tapi priority kita berlagu-lagu ketuhanan. Setiap kali kita buat Ijma' itulah priority kita, lagu-lagu ketuhanan dan lagu-lagu yang famous di kalangan artis yang ada. Baik, terima kasih. Jadi dari utusan, silakan jadi soalan terakhir. Nanti dari Bosma. Okay. Kita ada 10 artis kan, so saya nak tahu berapa banyak lagu untuk setiap artis dan duration konsert tu nanti. Kalau ikutkan satu artis minimum 2 lagu di dalam, 2 lagu di luar, minimum 4 lagu lagi. Dan mungkin akan ada nanti, mungkin ada artis yang dia akan ada lagu yang macam Kak Dayang pun selain ada lagu dia sendiri, dia ada popular lagu-lagu dia dulu bersama KJ yang semuanya. Mungkin kalau ada artis nanti kita akan bincangkan dia berduet dengan Mamat ke, dia berduet dengan Abang Roy ke, nanti kita akan konsepkan benda itu insyaAllah. Tapi minimum 20 lagu di dalam, 20 lagu di luar. Maksudnya satu show siapa yang membeli media di dalam tu dia akan 20 lagu lah dalam 2 jam lebih punya show. Assalamualaikum, saya Yusuf Arifin dari Monitor. Jadi akhirnya dihubungkanlah The Raihan. Satunya saja kami saya tidak ada ngobrol di situ, bapak dia jantung juga. Harapan dapat membantu